Cikgu, saya ada nak tanya soalan. Boleh, Betul ke kita rugi kalau beli emas yang kecil-kecil? 1 gram, 2 gram? Okey, ni salah faham sebenarnya. Sebenarnya bila kita simpan emas ni, kita kena tahu kita punya matlamat dulu. Contohnya, walaupun dari sudut keuntungan ataupun spread, memang emas yang kecil ni, yang 1 gram ni, spread dia 9%. Tapi tidak bermakna kalau kita beli emas ni rugi. Rugi ni bila kita compare antara satu dan dua perkara. Contohnya, mana lagi untung? Simpan atau tak? Confirm yang simpan lagi untung. Tapi kalau tuan-puan buat comparison, cikgu, mana lagi untung? Beli emas yang 1 gram, banyak keping, ataupun beli emas yang 100 gram, 1 keping. Jadi for sure jawapan dia yang 100 gram sekeping lagi untung. Sebab dari sudut keuntungan memang yang paling besar spread dia makin nipis. Tapi untuk item yang kecil ni sebenarnya dia lebih praktikal untuk kita jual. Contohnya tuan-puan nak pakai duit sikit-sikit, takkan nak jual 100 gram dapat lebih kurang 40,000. Nanti duit tu habis sebab kita dah jual, dah dapat cash. Tapi bila kita ada item kecil ni, kita senang nak jual untuk pakai duit yang sikit. Contohnya nak buat modal bisnes, mungkin boleh jual 10 keping. Nak gadai pun boleh, cikgu? Nak gadai pun boleh juga. Jadi sebenarnya item yang kecil ni dari sudut keuntungan, yes, dia kalah dengan item yang besar. Tapi dari sudut matlamat simpanan, sebenarnya dia lebih praktikal kalau tuan-puan tahu apa nak buat dengan emas tu. Yang saya sendiri tuan-puan, walaupun saya tahu dari sudut keuntungan emas 1 gram ni rugi, tapi saya still menyimpan. Saya ada satu album yang penuh emas 1 gram. Sebab apa? Saya tahu matlamat simpanan saya. Jadi untuk tuan-puan yang tengok video ni, first kali bermula dulu dengan bajet yang ada. Contohnya ada RM100, simpan dulu RM100 dekat akaun emas cash. Jadi dekat public gua hari ni sangat senang lah untuk tuan-puan menabung. Kalau tuan-puan rasa berminat nak di bawah bimbingan saya, boleh isi beg biru dekat bawah ni. Dapat sesuatu tuan-puan, nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.